Ya, kita tahu resolusi perjumpaan khas pemuda UMNO semalam hari Sabtu menggesa supaya UMNO mengkaji semula hubungan dalam kerajaan ataupun menyokong kerajaan dan pemuda UMNO mau keluar, mau menggesa UMNO keluar daripada kerajaan pada ketika ini. Tapi hakikatnya adalah DAP sebenarnya yang lebih tertekan. Saya lihat, ya, resolusi pemuda UMNO dah keluar, bergantung kepada MKT, pemimpin tertinggi UMNO, tapi yang lebih tertekan adalah DAP sebenarnya, sama ada nak kekal ataupun nak keluar. Kerana uh, beberapa minggu lepas, selepas pilihan raya Sabah, kita tahu apa terjadi pada DAP. DAP mengatakan reformasi perlu dilakukan oleh kerajaan Datuk Seri Anwar. Kalau tidak, kita akan fikirkan balik kedudukan DAP dalam kerajaan. Tapi tetap menyokong kerajaan. Dia nak memikir kembali, nak keluar ke, nak duduk ke. Tapi dia akan tetap menyokong. Dia sama dengan UKO lah sebelum pilihan raya Sabah, keluar daripada Pakatan Harapan, tapi tetap menyokong kerajaan persekutuan. Memang kontradik antara satu sama lain. Jadi dalam hal ini saya melihat DAP lebih tertekan kerana menghampiri 6 bulan nanti sukar untuk menyatakan reformasi berlaku, kecualilah rompakan kabinet itu bukan dikatakan reformasi oleh Datuk Seri Anwar. Jadi apakah DAP akan buat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan ataupun keluar daripada kerajaan, letak jawatan menteri-menteri, timbalan menteri dia, tapi tetap menyokong kerajaan dalam hal ini. Saya rasa yang lebih complicated, yang lebih terdesak sekarang DAP, bukan UMNO. Walaupun selepas convention ketua pemuda ataupun convention pemuda UMNO semalam.